diperbuat daripada guling dan banner terpakai serta plastik sampah. Topi dihasilkan dari pembalut kertas A4 serta hiasan kreatif daripada bahan kita semula, menyerahkan komitmen mereka terhadap kelestarian alam sekitar. Lebih menarik, botol air mineral yang dihias menjadi sokongan masyarakat terhadap penggunaan tenaga suria sebagai sumber tenaga masa depan yang lebih hijau dan lestari. Cahaya mentari menjadi lambang semangat juang warga Nilam yang sentiasa membara untuk mencapai kemenangan. Ayuh kita berikan tepukan paling gemuruh kepada Rumah Nilam. Sebentar sahaja lagi kita akan menyaksikan persembahan perbarisan dari Rumah Nilam. Para hadirin, sila alihkan pandangan ke arena pertandingan untuk melihat persembahan perbarisan dari Rumah Nilam. Nabila. Assalamualaikum tuan. Kami dari Rumah Nilam dengan kekuatan 33 orang sedia untuk diuji. Terima kasih tuan. Itu Syahidah.
depan. Tahniah dan terima kasih diucapkan